Pada tahun 206 Masihi, Empayar Han dilanda pergolakan di wilayah utara yang kritikal. Satu pemberontakan besar meletus, diketuai oleh Gao Gan. Ancaman ini bukan sahaja mencabar kuasa Cao Cao, tetapi juga menguji kesabaran dan strategi perang beliau yang terkenal. Menghadapi keadaan genting ini, Cao Cao, dengan kebijaksanaan tenteranya, tidak membuang masa. Beliau segera menggerakkan pasukannya, melancarkan kempen ketenteraan yang pantas dan tegas. Matlamatnya jelas, menumpaskan pemberontakan, menyatukan semula wilayah Bingzhou dan mengukuhkan kawalan empayar di sempadan utara. Dalam masa yang singkat, kuasa Cao Cao terbukti tidak dapat ditandingi. Pemberontakan Gao Gan berjaya ditumpaskan sepenuhnya. Kemenangan ini bukan sahaja mengakhiri ancaman, tetapi juga membuka jalan bagi Cao Cao untuk menyusun semula dan menguruskan sempadan utara dengan lebih berkesan, menjamin keamanan dan kestabilan jangka panjang.